So untuk nak dapatkan sebuah kita orang panggil apa, kita orang punya perniagaan lah, untuk kami nak set up kami punya perniagaan yang namanya Business Life Apps. Okay, kita buka Business Life Apps. It's an application ataupun a platform ataupun apps. Okay, dia adalah sebuah apps ataupun platform yang mana Kak Azhar bersama dengan partner. So Kak Azhar lebih kepada on the marketing dan juga sales lah. Dan kita punya partner Mr. Zam, beliau sendiri as a founder bersama dengan Kak Azhar, dan juga dia yang menjadi developer. Dia yang develop sendiri purely 100% this application. Aplikasi ini. Kalau cerita dia, kalau siapa kat sini dah pernah dengar, kalau cerita Rasa Putera Jamal pernah dengar tak? Kak Zah pernah cerita kan? Kalau cerita dia, terima kasih tau. Cuba share sikit, bagi tahu kat diorang, main join. Ramai-ramai kat sini, ramai-ramai yang tak tidur lagi ke kan, suruh diorang